Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dalam my channel YouTube. Saya nak buat video ni bukan apa. Ini tentang saya rasa saya terpanggil lah, rasa nak buat video tentang sakit telinga yang pernah saya alami. Dah sebulan lepas kot. Tapi kesakitan tu dalam 2 minggu ke atas macam tu lah. Dalam seminggu hingga ke 2 minggu tu memang teruk lah. Maksudnya teruk bukan sampai tak boleh tidur, tapi dia macam rasa perit dan pedih. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba je kan. Saya fikir telinga saya macam saya terjolok kuat ke apa ke kan. Ataupun telinga saya dimasuki air ke. Macam semua terfikir kan. Dan saya terbiar dalam seminggu juga lah. Lepas tu baru saya mencarilah alternatif kan. Macam mana nak buat ni. Sebab saya takut nak pergi TNT. Takut nak pergi TNT. Jadi walaupun dah berumur macam ni, takut juga pergi TNT. Jadi saya pendam lah. Saya tak beritahu husband pun sakit telinga, anak pun tak. Saya menahan. Saya masak bekal anak. Dia macam, tapi macam stres juga tau. Sakit telinga ni macam sakit gigi, tapi gigi boleh dilihat. Faham tak? Mata pun boleh dilihat. Mata pun ke organ yang kronik jugalah. Maksudnya macam bahaya kan. Ini kan telinga, benda kat dalam tak nampak. Jadi saya macam rasa kan, macam mana ni kan, benda kat dalam, apa terjadi ni. Nak pergi TNT takut. Saya pendam seminggu hingga 2 minggu. Jadi sakit tu saya tanggung lah, tak cerita dengan anak pun. Lepas tu sehinggalah saya membuka YouTube. Saya carilah, saya search pakai bawang putih, semua, lebih kurang semua saya dah buat. Macam senaman telinga tu. Banyak okey data ni. Lepas tu apa lagi ya, macam berkesan yang bawang putih tu, tapi dia tetap jadi macam tu. Sehinggalah saya mandi dan saya kenalah bagi kena air. Faham tak? Alah, tak payah malu lah saya nak saya kena mandi ni lah. Sebab saya mandi habis datang head kan, saya mandi. Dia kena basah kan organ tu, dalam-dalam ni kan. Jadi saya nak tak nak, saya takut juga. Sebab benda tu dah lama saya fikir. Try lah bagi kena air juga. Lepas tu dah saya mandi, saya tengok dia macam ada rasa pedih sikit. Lepas tu saya dekat bilik kan, saya korek. Dia macam warna gelap-gelap. Lepas tu banyak lah saya letak kat tisu kan. Korang, ni benda serius tau. Ni serius. Dia sebenarnya macam ni lah, najis telinga lah. Sorry, najis. Tahi telinga. Jadi saya korek. Jadi macam lembab kan. Dia macam lembab kan. Banyak lah menggunakan cotton bud, tisu kan. Lebih kurang 2 helai. Dia, saya takut juga kot darah ke. Tapi bukan darah. Kalau darah bahaya. Bukan, nasib baik lah. Lepas tu yang kesakitan ni, dia beransur sembuh. Yang benda tu macam dia jadi tak selesa. Dan dia macam nak saya korek. Membuat hati saya nak korek. Bila saya korek, dia macam okey, lega-lega. Lepas tu dia macam tak lega lagi. Dia macam ada lagi, korek lagi. Lepas tu
esoknya pun dia makan pedih-pedih sikit. Bukan pedih sangat lah, macam sakit telinga tu kan, macam sebelum tu. Pedih tapi bila dia korek dia lega kan. Sampai hari ni. Dan okey lah, tapi cuma dia macam bila kita letak tangan sini dia macam sakit sikit lah kan. Macam, tapi tak teruk lah. Dia macam bekas dia kot. Macam macam bekas dia kita pernah korek ke kan. Tapi dah lega lah, dah lega. InsyaAllah. Tujuan saya buat video ni adalah saya share kan apa experience saya, supaya orang yang, sebab masa saya search petua-petua tu, tajuk-tajuk sakit telinga tu kan, ramai sangat tau. Ramai sakit telinga. Saya berasa kesian. Walaupun saya sakit telinga masa tu, saya rasa wah ramainya orang sakit telinga. Bukanlah saya seorang. Ada yang dah pergi TNT pun sakit. Jadi saya mendoakan, saya yang dah sembuh ni mendoakan korang semua insya-Allah akan sembuh sedikit demi sedikit. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama mendoakan ya, walaupun yang dah sembuh pun korang doa juga. Saya mendoakan juga korang sembuh. Sama-sama mendoakan, saling mendoakan, tak salah kan, mendoa each others kan. Okey, itu sajalah experience saya yang saya nak share. Dan saya rasa macam saya terpanggil untuk share. Saya kena, dengan kata lain, saya kena share juga. Sebab dah beberapa hari dah saya rasa nak share ni. Jadi saya macam tak ada masa semua. Jadi saya hari ni lah terbukti hari ni saya berkesempatan lah nak share. So Alhamdulillah saya dah lega. Tapi perit pedih yang masa sakit tu dalam seminggu lebih tu, seminggu ke atas tu memang sakit. Tapi sakit dia tu under control lah, boleh dikawal lagi. Cuma macam bila orang desak-desak kan, macam anak tanya-tanya, yalah macam antara anak dengan ibu, dia macam tanya, mak Umi, panggil Umi. Ya apa? Kau panggil lagi macam kita sakit telinga ni. Saya rahsia ni. Lepas tu kita jadi stres jugalah. Lepas tu dengan stres saya masak lagi. Masa tu husband tak tentu kerja kan. Dia baru bertukar kepada kerja sekarang ni, yang tak tentu masa. Lepas tu saya yang lepas saya korek tu lah anak nampak. Baru saya share dengan anak perempuan kan. Anak saya 2 je. Lepas tu saya share lah. Umi sakit telinga, tapi Umi rasa takut nak pergi TNT tu, hospital kan. Lepas tu barulah saya share pula kat suami. Suami diam je, tak ada kata apa. Alamak. Okey, husband dah balik ni, mana entah. Okey, ini pun tak ada siapa kan buatkan saya senang nak ni kadang kacau buat video kan. Okey, sorry kalau ada salah silap dalam video saya ni. Kalau suka please like, comment, share and subscribe. Yang dah subscribe tu jangan unsubscribe. Okey. Sorry kalau ada salah silap sekali lagi dalam saya berkata-kata dalam ni. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih.